Okey guys, dapat satu stok lagi rumah depan padang, depan surau di Teronoh ni untuk dijual. Teres setingkat. Nak parking banyak kereta, tak ada masalah sebab tak menghadap rumah yang lain. Okey, jom kita pergi tengok. Lokasi di Tasik Putra, Teronoh ni. Okey, rumah ini ada 3 bilik tidur dan 1 bilik air. Owner dapat simen penuh dan depan rumah tak ada rumah yang lain dan menghadap padang dan surau di situ. Okey, jom kita masuk. Okey, ini keadaan dalam rumah lah ni, ruang tamu dan ruang makan sekali. Dan kita ada 2 bilik di sini. 2 bilik di sini. Ini adalah bilik yang pertama. Ini bilik pertama. Besar juga guys. Dan ini adalah bilik yang kedua. Bilik dia besar-besar. Ni bilik ni tinggi, saya ada pengudaraan di situ. Desain rumah ni boleh katakan okey sebabnya dia terlindung dengan kawasan dapur. Dan di kawasan ni dapur. Dapur di situ. Toilet satu di sini. Rumah ni ada satu toilet tapi luas toilet dia. Dan kita ada satu bilik kecil di belakang. Okey. Jom kita tengok belakang rumah. Belakang rumah masih ada tanah lagi. Okey, ni di belakang rumah lah. Masih ada lagi dalam anggaran 15 kaki lagi tanah. Kalau sambung lagi ke belakang, memang luas rumah ni. Okey, itu saja. Jika anda berminat dengan rumah di Tasik Putra Teronoh ini, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.